Ini bukannya berkaitan dengan ragot beg. Ini bukan berkaitan dengan dompet hilang ditandas hilang IC. Ini report negara hilang. Soalan pertama adalah, adakah menteri-menteri dalam Kabinet Madani telah pun diberikan satu salinan perjanjian ini dalam bentuk draftnya sebelum ianya ditandatangani? Belum dijawab. Kedua, sama ada pegawai-pegawai dalam kementerian masing-masing yang terlibat dalam perjanjian ini telah pun diberikan kertas kabinet tersebut sebelum perjanjian ini ditandatangani. Soalan yang ketiga, ada atau tidak sebarang input dan feedback diberikan supaya tidak ditandatangani perjanjian ini sebelum ianya ditandatangani pada 26 Oktober 2025 oleh menteri-menteri kabinet. Keempat dan yang paling penting, ada atau tidak Jabatan Peguam Negara Yang Arif Peguam Negara bersama dengan staf-staf Peguam Negara memberikan sebarang input, pindaan, cadangan kepada agreement ini sebelum ianya ditandatangani. Sehingga sekarang belum terjawab. Perjanjian itu sebenarnya tidak sah kerana dia bukan satu orang saja yang mewakili Federation. Federation Malaysia ni memerlukan empat bahagian, iaitu Yang di-Pertuan Agong dan Dewan Rakyat dan Majlis Raja-Raja. Tapi yang ni dia tak buat. Jadi dia buat satu kesalahan. Lagipun perjanjian ini bila disemak terdapat 400 muka surat. Dalam 400 muka surat itu yang tak dikemukakan kepada orang ramai, terdapat banyak klausa-klausa yang menyebut bahawa kuasa negara kita sudah diserah kepada Amerika Syarikat. Iaitu apa juga yang kita nak lakukan mesti rujuk kepada Amerika Syarikat. Dan mereka yang akan menentukan sama ada boleh ataupun tak boleh perkara itu dilakukan. Dah ratifikasi ke belum? Apa itu proses ratifikasi? Proses di mana Malaysia akan hantar dokumen kepada Amerika, Amerika dah hantar dokumen ke Malaysia. Itu kita tak tahu sebab perkara ini tak tahu, siapa pun tak tahu langsung. Ketiga dan yang paling penting, setakat hari ini 139 laporan polis seluruh Malaysia. Ada di Sabah, ada di Sarawak, ada di Semenanjung, ada juga yang telah dibuat di IPD KL, ada juga dibuat hari ini di IPD Putrajaya, a few reports. Total silence daripada Ketua Polis Negara. Ketua Polis Negara tak langsung isu sebarang statement. Ini bukannya berkaitan dengan ragot beg. Ini bukan berkaitan dengan dompet hilang ditandas hilang IC. Ini report negara hilang. So hari ini Tun Dr. Mahathir ambil keputusan. Kalau rakyat biasa pun tak layan, tengoklah sama ada nak layan ataupun tidak. Report daripada seorang negarawan yang telah menjadi Perdana Menteri bukan sekali tapi 2 kali.